Baiklah, kita akan mempelajari integer. Integer bermaksud nombor bulat yang mempunyai positif atau negatif. Sebagai contoh, 2 ini adalah nombor bulat, and positif 2 dia pun adalah integer, negatif 2 juga adalah integer. Tetapi sekiranya 2.5 atau 2/10, dia bukan adalah integer. Baiklah, seterusnya apakah yang dimaksudkan dengan negatif 2, 2 dan juga 4? Sangat mudah. Jadi sekiranya kita satu garis line, kosong diwakili tengah. Negatif 2 bermaksud dia adalah pergi ke gerak ke kiri, itu negatif 2, dan 2 berada di sebelah kanan, dan maka dia ada 4 pula, dia ada juga berada di sebelah kanan. Sekiranya kita menggunakannya sebagai ketinggian, contoh ketinggian bangunan, sini adalah ground level, sini adalah bawah tanah. Sekiranya kita jadikan level 2, maksudnya dia adalah tingkat 2 ke atas, positif 2. Sekiranya kita kata negatif 1, maksudnya dia adalah satu tingkat bawah daripada tanah. Baiklah, seterusnya kita akan mempelajari cara untuk menyusun nombor. Contohnya seperti negatif 2, negatif 3, negatif 4, 0, 2, 3. Okey, untuk menyusun nombor ini tersebut, kita mesti mulakan dengan 0, kemudian nombor yang terus daripada 0 ke besar. Contohnya 0, 2 dan 3. Tetapi sekiranya kita menyusun daripada 0 ke negatif, dia mulakan dengan nombor yang paling besar ke kecil. Dalam kes ini negatif 2 lagi besar daripada negatif 3, lagi besar daripada negatif 4. Jadi cara susunannya ialah 0, negatif 2, negatif 3 dan juga negatif 4. Baiklah, kita akan belajar operasi tambah dan tolak dengan nombor integer. Okey, sebelum tu saya nak terangkan basic principle dulu. Kalau tambah, hafal ni dulu. Tambah jadi tambah. Saya pakai color lain. Jadi tambah. Sekiranya tambah tolak, hafal dulu, tambah tolak jadi dia akan jadi tolak. Sekiranya tolak, ingat dia akan jadi tambah. Sebab apa? Tolak dia akan jadi tambah. Kalau ni pula tambah tolak akan jadi tolak, sama juga dengan tolak atau tambah. Dia tolak tambah, sama juga dia akan jadi tolak. So apa maksud di sini? Mari kita buat sedikit latihan. Let's say kalau dia bagi 9 tambah positif 4. So kita permudahkan dulu sebab tak nak bagi kita confuse. Sama dengan 9 tambah, ingat tambah jadi tambah, kemudian 4, kita akan dapat 13. Baiklah, seterusnya apa akan jadi kalau 9 tambah negatif 3? Baiklah, kita permudahkan dulu. 9, tulis 9, tambah tolak, ingat sini, tambah tolak, dia akan jadi tolak, dan seterusnya tulis nombor tu 3. Jadi jawapannya ialah 6. Mari kita buat latihan seterusnya. Sekiranya press tolak, 9 tolak, tambah 3. Ingat guna formula ni, tolak tambah akan jadi tolak. Jadi kita permudahkan dulu. 9 tolak 3, sebab tolak tambah jadi tolak, ingat. Jadi jawapannya ialah 6. Seterusnya, apa jadi kalau 9 tolak negatif 3? Kita permudahkan dulu. 9, ingat sini apa operasi sini? Tolak jadi tambah, tolak jadi tambah, tolak jadi tambah. So terus-terusnya 3. Jawapannya ialah 9 tambah 3, jawapan dia 12. Jadi ini adalah formula ni perlu dihafal lah.
Baiklah, untuk seterusnya, formula yang kita kena belajar seterusnya ialah sekiranya nombor bermula daripada negatif, contohnya negatif X, negatif X tolak. Ok, betul, sama juga, ikut je formula macam ni, ikut je formula, tolak-tolak jadi tambah. Tapi nanti saya akan terangkan apa maksud dia. Sepasnya ialah negatif S tambah. Baiklah, jom kita buat sedikit latihan. Dia dah mula macam pening dah. Ok, contohnya negatif 5 tolak dengan 5. Tolak, ingat tolak jadi tambah. Ok, ingat benda tu. Baiklah, bismillah, tolak jadi tambah. Tapi apa maksud dia? Yang berbezanya ialah negatif, bukan negatif masih ditulis negatif, tapi 5 jadi tambah 5. 5 tambah 5 jadi 10. Baiklah, mari kita buat sedikit latihan yang lain. Negatif 2 tolak 3. Negatif masih ditulis negatif, 2 tambah 3 5. Memang macam tu cara dia. Ok, baiklah, cuba soalan yang lain. Contohnya kita guna yang ini pula. Let's say kalau buat negatif 5 tambah 3, cara susunan tulis ni sama juga dengan kalau kita ubah, kita tulis 3 tolak 5. Jawapan dia ialah negatif 2. Tapi kalau untuk nanti kalau nak selesaikan cara ni, ingat tolak tambah jadi tolak. Maksudnya negatif, tulis masa negatif 5 tolak 3. Jawapan dia 2. Baiklah, latihan lain. Macam mana kalau negatif 2 tambah 7? 7 sama dengan, kena tulis negatif ke? Tak payah, sebab sama juga cara tulis dia. Macam 7 tolak 2 sama dengan 5. Manakala untuk yang ni pula, negatif 2 7 tolak 2 jadi 5. Sebab tu jawapan dia adalah 5. Baiklah, mari kita buat sedikit latihan. Dia yang mengandungi operasi tolak, tambah. Okay, kita tambah lagi, ada tolak juga. Okay, so mari kita buat. Okay, mula budak-budak kalau nampak latihan macam ni panjang, dia akan mula dah macam risau. Cara yang pertama sekali ialah, langkah yang pertama, kita permudahkan dulu. Permudah maksudnya untuk nak hilangkan break, buka kurungan, tutup kurungan ini tu. So mula negatif 2 memang dah permudah. Tambah dengan tolak ni kita kena selesaikan. Ingat dari formula tadi, tambah tolak jadi tolak. Tolak, tulis nombor tu 3. Ingat tambah tolak pun jadi tolak 3. Macam ni pula. Okay, tolak tambah jadi tolak 3. Kalau macam ni mesti senang. Okay, negatif 2 tolak 3, maksudnya jawapan dia, let's say kalau saya buat satu garisan, sini dah negatif 2, lepas tu tolak lagi ke 3 kali. So maksudnya negatif 2 kena tambah 3. Ok, so jadi jawapan dia negatif 5. Kita dah selesaikan yang ni. So tulis yang bawah ni, tolak 3 tolak 3. So jawapannya sama juga, jadi negatif 8. 3 campur 5 jadi 8. Tulis, kita dah selesaikan yang ni, tulis yang ni ke bawah, tolak 3. Seterusnya negatif, sama soalan. Baiklah, soalan yang seterusnya kita permudahkan dulu. Langkah pertama, permudahkan dulu. Negatif 2 tambah 3, tolak jadi tambah, tolak jadi tambah 5. Jadi 5 tolak 6 sama dengan negatif 2. Bayangkan 3 tolak 2, jawapan dia ialah 1 tambah 5 tolak 6. Baiklah, 1 tambah 5, ni mesti boleh dapat jawab. 1 tambah 5, jawapan dia ialah 6 tolak 6. 6 tolak 6, jawapan dia 0. Sekian.
sekiranya ada sebarang soalan boleh komen di bawah. Kalau ada yang keraguan juga boleh komen di bawah.